Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazra Syafia binti Rosli, nombor matrik 1230368. Untuk tugasan temu bual ini, saya akan membincangkan topik pengurusan wang perbelanjaan yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga kepada pelajar universiti. Saya telah menemu bual 3 orang pelajar iaitu Iman Batrisha, Muhammad Razuki dan Nurul Farhana yang akan berkongsikan pengalaman serta cara mereka menguruskan wang perbelanjaan bulanan mereka. Mari kita ikuti temu bual tersebut. Nama saya Nur Iman Batrisha binti Muhammad Yusof, tahun 2 daripada Arkitektur, Fakulti Kejuruteraan Aluminium. Berapakah jumlah wang perbelanjaan yang diberikan oleh ibu bapa penjaga awak setiap bulan? Dalam 1,200 ataupun 1,000. Apakah perbelanjaan utama awak pada setiap bulan? Mostly untuk makanan and then perbelanjaan untuk barang-barang model arkitektur lah. Preparation untuk itu. Seterusnya, adakah jumlah tersebut mencukupi untuk menampung keperluan bulanan anda? Setakat ni Alhamdulillah cukup untuk tampung saya punya perbelanjaan lah. Seterusnya, apakah cabaran yang anda hadapi dalam mengurus perbelanjaan bulanan? Cabarannya kalau overspend in something like unnecessary, like contoh macam kita FOMO something untuk beli benda tu and berlebihan. So it's gonna ruin my budget all of the months lah actually. Okay, nama saya Muhammad Razikri Muhammad Ridwan Bos. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Alam Bina dan saya tahun 2. Berapakah jumlah wang perbelanjaan yang diberikan oleh ibu bapa penjaga pada setiap bulan? Yang saya dapat 100 lah. Itu saja 100. Apakah perbelanjaan utama anda pada setiap bulan? Perbelanjaan saya biasanya saya bahagi pada 3, tapi yang paling utama yang saya buat adalah satu minyak, satu lagi barang dapur, and then saya simpan yang lain untuk biasanya makanan dan selain-lainnya. Yang itulah. Adakah jumlah tersebut mencukupi untuk menampung keperluan bulanan anda? Buat masa ni memang Alhamdulillah mencukupi dan saya masih boleh berdiri lagi dengan sendiri dan Alhamdulillah saya masih sihat dan Alhamdulillah. Itu je. Okey, soalan seterusnya, apakah cabaran yang anda hadapi dalam menguruskan perbelanjaan bulanan? Cabaran bagi saya, cabaran yang saya hadap banyak pada pembayaran-pembayaran yang di luar jangkaan. Macam saya sendiri dalam organisasi Koko, jadi ada benda yang nak kena bayar dan ada yang nak kena bagi lagi macam pembayaran lah sebagaimana yang lagi satu pembayaran dari rumah. Nak kena bayar bulanan, kadang-kadang bil elektrik, bil air apa semua kadang mencanak daripada apa yang saya tetapkan lah. Macam itulah. Jadi Nurul Farhana Jamaluddin, pelajar pada tahun pertama di peringkat sarjana Bahasa Arab dan Terjemahan. Soalan yang pertama, berapakah jumlah wang perbelanjaan yang diberikan oleh ibu bapa penjaga setiap bulan? Okey, disebabkan saya belajar pada peringkat sarjana, saya tidak mendapat wang pemberian oleh ibu bapa belanjaan pada setiap bulan kerana sebelum saya melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana, saya telah pun bekerja. Jadi simpanan yang saya ada pada ketika saya bekerja, saya gunakan untuk perbelanjaan harian ketika. Apakah perbelanjaan utama anda pada setiap bulan? Perbelanjaan utama tidak dinafikan makanan. Dan kalau dikira kos paling tinggi bagi perbelanjaan saya adalah makanan. Okey, soalan seterusnya, adakah jumlah tersebut mencukupi untuk menampung keperluan bulanan anda? Jumlah simpanan maksudnya? Okey, jadi ia cukup. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, saya mendapati bahawa setiap pelajar mempunyai pendekatan yang berbeza dalam menguruskan wang perbelanjaan yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan responden menekankan kepentingan membuat perancangan kewangan, mengutamakan keperluan berbanding kehendak dan mengawal perbelanjaan harian. Antara cabaran yang dikenal pasti ialah kenaikan kos sara hidup, perbelanjaan akademik yang tidak dijangka dan kesukaran menyimpan wang secara konsisten.
Melalui pengalaman ini, saya belajar bahawa pengurusan kewangan yang amat baik penting bagi memastikan pelajar dapat menjalani kehidupan di kampus dengan lebih teratur dan mengelakkan masalah kewangan. Dari sudut kewartawanan, temu bual ini mengajar saya tentang kepentingan mendapatkan maklumat yang tepat, mendengar pandangan responden secara objektif, mendengar pandangan dan menyampaikan maklumat secara beretika. Terima kasih kerana menonton.